Main badminton nak bola ni, main, kata dia. Jadi saya ni kesian lah kan. Sebab yelah takut nak suruh dia drive kan, takut benda tu, court tu dekat pucung je. Takut kan dah habis main baru sampai. Dah ambil kat rumah, dah sampai dekat court badminton tu. Okay, macam ni cerita dia. Masa sampai court badminton, Kak Sheila Hamzah, Ubay tengah main lah. So sebelah kami tu court Cina. Ada Cina tengah main lah. Cina tengah main badminton lah. Ihin tengah warm up. Dia tengah warm up lah. 1, 2, 3. Dia tengah warm up. Guys, dia pergi borak dengan Cina guys. Kau tahu dia borak apa? Dia sambil warm up tu saya main badminton juga. Saya main badminton. Kaki saya sakit sebab semalam saya main bola. Saya baru balik daripada Brunei. Saya saya power main badminton. Saya takkan bagi Chan punya, dia cakap. Kata Cina tu cakap apa? Ya, you badminton lah. Ya, you main bola. Ya. Lepas tu dia borak pula dengan court sebelah. Court sebelah ni ada 2 perempuan. Melayu lah. 2 perempuan, ada 2 lelaki. Diorang tengah duduk dekat sebelah. Tak main lah, tak main. Belum main, tengah duduk-duduk. Ihin pergi kat dia. Korang main badminton juga ke? Ihin pun main badminton juga. Tapi semalam Ihin jatuh main bola. Ihin cedera kat sini. Ihin kalau main badminton, Ihin takkan bagi Chan punya, dia cakap. Kau tu perempuan tu cakap apa? Okay. Lepas tu Ihin datang kat aku. Kau tu dia cakap apa? Arul, kenapa dia orang macam tak nak layan Ihin? Memanglah tak layan. Dan kau tu strangers. Awak tu strangers. Kau faham tak? Awak stranger, jangan ajak borak. Jangan ajak borak. Masalahnya dia punya malu sampai aku yang bawa dia pun aku cakap, oi, nak macam mana Sebab tu lah saya cakap, dia tu kena jaga. Kalau tak dijaga silap bulan budak tu, bahaya tu. Saya okey je. Tapi perangai random dia tu lah. Saya okey je. Kalau dia duduk setahun dengan aku, tak jadi orang budak tu. Silap bulan Alipan buang tu daripada item tu. Kalau duduk dengan aku setahun tu. Wallpaper dia gambar ya.